Ramai yang menyesal sebab tak mula simpan emas lebih awal. Bila saya tanya kenapa, kebanyakan mereka akan cakap harga emas sekarang dah makin mahal. Kalau dulu RM200 pun dah boleh dapat 1 gram. Betul lah tu, tapi dulu pun kita dah cakap harga emas tinggi. Sekarang makin tinggi. Hakikatnya memang tak ada satu zaman pun emas ni dianggap murah. Tapi percayalah, bila kita dah letakkan matlamat dan target simpanan emas ni untuk jangka masa panjang, 2 tahun ke atas, kita tak akan pernah rugi dalam simpanan emas. Pesan guru emas saya, nak simpan emas ni bila-bila masa pun sesuai. Tak perlu pun tunggu harga murah baru nak mula. Tapi mula bila ada duit dekat tangan. Yang belum lagi mula simpan emas, sebenarnya anda tergolong dalam 2 golongan. Iaitu golongan yang tak ada duit dan juga yang tak ada ilmu. Golongan yang tak ada duit tapi ada ilmu, mereka masih lagi beruntung sebab mereka akan berusaha untuk cari duit supaya boleh juga buat simpanan. Tapi bila tak ada ilmu, walaupun ada duit yang banyak, risiko mereka lebih besar sebab mereka boleh terjebak dengan skim-skim pelaburan cepat kaya, ataupun mereka simpan duit yang banyak tapi tak perasan pun nilai duit makin menyusut disebabkan kejatuhan nilai ringgit. Jadi, bagi tuan-puan yang ada simpanan duit untuk jangka masa panjang 2 tahun ke atas, cepat-cepat alihkan ke dalam bentuk simpanan emas supaya nilainya lebih terjamin pada masa akan datang. Emas ni tak akan jatuh kosong nilainya dan secara purata, harga emas akan meningkat 10% setiap tahun. Nak saya bantu untuk dapatkan emas fizikal di Public Gold, boleh rujuk punya video saya di profil untuk cara mudah memulakan simpanan emas. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.